Kau tim dialek atau slang? Aku nak uji pengetahuan bahasa korang dalam pertarungan dialek versus slang paling epik. Ada 8 soalan. Kalau kau dapat 6 dari 8, tahniah. Kamu ini pakar bahasa jalanan. Tapi kalau bawah 3, mesti kamu asyik guna bahasa robot je. Okey, soalan pertama. Kau dah makan? Dalam dialek Sarawak ialah kau dah makan. Korang lebih selesa guna dialek atau slang? Like video ni kalau kau jenis gantung slang lebih. Mana lebih kuat pengaruh antarabangsa? Slang. Yes, slang lebih dipengaruhi di peringkat international. Contoh, baiki jadi repair. Siot adalah contoh. Slang metropolitan. Dah 3 soalan. Komen cepat. Dialek negeri mana paling susah difaham? Jom teruskan. Mana lebih banyak digunakan remaja KL? Slang. Jawapan betul ialah slang. Contoh, gerik siot. Doh tu berasal dari dialek negeri 9. Nak lebih pertarungan bahasa? Tajuk kawan yang loghat dia pelik. Jangan lupa subscribe untuk kuis-kuis tiap-tiap hari. Mana lebih diiktiraf secara rasmi? Dialek. Weh adalah contoh. Slang urban. Soalan last sekali. Di antara 3 pilihan, yang mana lebih cepat berkembang? Slang ubah setiap 2-3 tahun. Habislah pertarungan. Jadi, tim mana menang? Kalau dapat semua betul, komen aku raja bahasa rojak. Tapi kalau kurang, jangan malu. Nanti kita blend slang dialek jadi super bahasa. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okeylah, kita akan jumpa lagi ya. Jangan lupa cakap ikut style sendiri je.